Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para penuntut ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini 15 Ramadan 1447 bersamaan dengan 5 hari bulan 3 2026. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Ibrahim. Surah Ibrahim, surah yang ke-14, masih lagi dalam juzuk yang ke-13. Ayat yang kita akan baca hari ini insya-Allah ayat 4. Satu ayat je. Sebab apa satu ayat? Sebab panjang perbincangan yang kita nak huraikan dalam ayat ini, dan selepas daripada ayat ini akan datang cerita Nabi Musa. Jadi eloklah kita kembar. Setiap ayat tu ada episod dia yang tersendiri, insya-Allah. Walaupun satu ayat, perbincangan dia panjang. Di mana dalam ayat yang mulia ini Allah Ta'ala nyatakan para Rasul alaihimussalatu wassalam, Allah Ta'ala akan bangkitkan mereka kepada kaum dia dan kitab yang dia terima dengan bahasa mereka, bilisani qaumihi, dengan bahasa kaum dia. Jadi kalau Rasul lain di kapu dia cakap lain, orang tak faham. Mana tujuan kitab ini untuk difahami, bukan jampi mentera yang dibaca tanpa makna, tanpa memahami. Kita kata tidak. Itu yang pertama, isu yang pertama. Maknanya kenapa diguna bahasa? Kita dah sebut dulu, bahasa ni, bahasa Arab ni bahasa, kalau kita dulu bukan bahasa Arab, bahasa masing-masing. Nabi Nuh dengan bahasa dia, Nabi kitab Taurat dengan bahasa Ibrani, dan macam-macam bahasa. Cuma mari zaman kita ni, nama Nabi SAW bahasa Arab, sebab nazalal Qur'anu, Allah Ta'ala turunkan Quran di kalangan penduduk Mekah, bilisani Quraisy, dengan bahasa Arab yang dipegang oleh Quraisy. Kemudian dia menjadi bahasa bahasa ibu. Seluruh dunia datang ke Mekah, baca Al-Quran. Cina menangis, Afrika menangis, Melayu menangis, sebab semua kita boleh memahami makna Al-Quran. Alhamdulillah. Baik. Yang kedua, dalam ayat ini Allah tak menyatakan fayudillullahu man yasha. Kuasa Allah Ta'ala lah memberi hidayah, menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Maknanya dia tak beri hidayah kepada orang ni, dia sesat. Allah Ta'ala tak beri petunjuk mana-mana kaum yang dikehendakinya, maka orang itu jadi tak jumpa jalan, tak jumpa lorong, tak jumpa siratal mustaqim, yang menyebabkan mereka hanyut, tenggelam, terumbang-ambing dalam suasana yang begitu gawat. Wal'iyazubillah. Wa yahdi man yasha. Yang ketiga, Allah yang memberi hidayah, petunjuk, taufik ke jalan yang diredainya. Sama ada taufik itu full ataupun taufik memilih jalan ini, tapi dari sudut amalannya lemah, macam-macam ada.
faminhum zalimun li nafsi wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah. Allah Taala bagi manusia ni ada yang zalim pada diri, ada yang pantas melakukan kebaikan, ada orang yang campur-campur, maksiat buat, ibadat pun buat, sebagaimana yang terjebaknya kita sekarang. Baik, itulah muqaddimah kita kepada ayat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri taufik kepada kita ke jalan yang diradainya, hidayatut taufik. Allah Ta'ala buka hati kita menerima yang terbaik daripada semua yang baik. Alhamdulillah. Mari kita baca belajar. Yang ada pimpinan Ar-Rahman Jawi, muka surat 480. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum fayudillu Allahu man yasha'u wa yahdi man yasha'u wa huwal azizul hakim. Dan kami tidak mengutuskan seorang rasul melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia menjalankan hukum-hukum Allah kepada mereka, menyampaikan hukum, menjelaskan hukum Allah kepada mereka sejelas-jelasnya. Maka Allah menyesatkan sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya, juga memberi petunjuk pada siapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya, dan dialah jua yang maha berkuasa lagi amat bijaksana. Ayat ini jelas kepada kita, sangat jelas. Alhamdulillah, min fadlillahi wa taysirihi, dengan limpah kurnia Allah Ta'ala kepada hamba-hamba dia. Allah Ta'ala hantar bagi Rasul dengan bahasanya dipahami oleh kaumnya, bilughatihim, dengan bahasa mereka, bilisanihim, supaya dijelaskan kepada mereka urusan agama sejelas-jelasnya, mereka faham, mereka tahu, dan mereka beramal dengan dia. Itulah yang sangat penting dalam perjalanan hidup kita ini, insya-Allah. Tanpa perjalanan ini kita tidak akan betul, kita akan terumbang-ambing, sesak tak tahu nak pergi mana. Orang Kelantan kata sesak barak tak jumpa lorong. Baik, munasabatul ayat, munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya apa? Ini penting. Alhamdulillah, di antara perkara yang kita nampak indahnya tadabbur para ulama kepada Quran, dia tengok ada yang fokus kepada munasabah di antara ayat dengan ayat, di antara surah dengan surah. Ada yang fokuskan kepada bahasa, balaghatul Quran, Masya Allah. Jadi ada macam-macam. Ada yang fokus kepada cerita. Kita ni campur belaka. Kata orang, biar tahu, jangan keliru, walaupun sedikit, walaupun ringkas, tapi mudah-mudahan para pencinta Al-Quran dapat memahaminya, insya-Allah. Tengok munasabah ayat ini dengan sebelumnya. Allah Ta'ala sebut di awal surah, ayat yang pertama, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur. Fungsi Al-Quran yang diturunkan ini untuk mengeluarkan manusia daripada gelap kufur, maksiat dan mungkar kepada cahaya iman. Hakan hadza in'aman 'ala rasul. Ayat ini menjadi nikmat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala serahkan satu tugas mulia, tafwid fawwada ilaihi hadzal mansib al-azim
Allah Ta'ala anugerahkan kepada Nabi SAW satu tugas yang sangat besar, sangat agung, apa dia? Menjadi Rasul. Daripada seorang kanak-kanak, anak yatim yang dilahirkan bapaknya telah meninggal, membesar di pendalaman Bani Sa'ad, di rumah Halimatus Sa'diyah, dan duduk di bawah jagaan datuk dia Abdul Muttalib, kemudian diambil oleh pak saudara dia Abu Talib. Tiba-tiba cukup umur 40 tahun diangkat menjadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu anugerah besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah para ulama mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Ramadan sangat besar dia punya zikrayat, ingatan dia sangat besar, sebab berubahnya daripada Muhammad bin Abdullah kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermula bila? Syahrul Ramadan, pada bulan Ramadan. Ini Ramadan ni bulan Al-Quran, bulan ditabalkan Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi Rasul. Maka Ramadan dengan Nabi sangat kait dan sangat besar, sangat rapat. Sebab apa? Sebab pertabalan itu penting. Jadi maka datang ayat ini. Tengok munasabah ayat ini, nikmatnya penerima Al-Quran apabila bahasa kitab yang diterima oleh Nabi sallallahu dengan bahasa mereka. Kalau Allah Ta'ala beri kitab Ibrani, Taurat, macam bahasa Taurat pada Nabi, Nabi faham sebab dia belajar. Tapi Abu Jahal nak faham? Abu Jahal tak faham. Quraisy boleh faham, Quraisy tak boleh faham. Maka menyukarkan perjalanan dakwah, menyukarkan. Kerana itu Allah Ta'ala bawa ayat kita ni, munasabah dengan ayat sebelumnya sangat jelas. Fungsi Al-Quran nak memberi kefahaman kepada masyarakat, bukan sekadar bacaan seperti mentera jampi serapah yang tak tahu apa yang dibaca oleh Tok Bomo. Tak. Ini munasabah yang sangat besar. Baik, kita pergi pada tafsir ayat. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum. Dan kami tidak mengutuskan seorang rasul melainkan dengan bahasa kaumnya supaya ia menjelaskan hukum-hukum Allah kepada mereka. Al-yawm, hari ini kita tak payah korek banyak. Nota 466 cukup panjang untuk menghuraikan tajuk ini. Nota 466. Tengok di bawah. Tiap-tiap seorang rasul diutus oleh Allah Ta'ala dengan membawa wahyu kitab suci masing-masing menurut bahasa kaumnya sendiri, supaya mereka mudah memahami hukum-hukum Allah dan untuk menjadi hujah, alasan yang kuat supaya mereka tidak dapat berdalih lagi. Kalau kita bawa bahasa tak faham, dia kata, apa awak cakap ni? Saya tak faham. Sebab tu dah sekarang ni orang berhujah, bila dia kena saman ke pergi mahkamah ke apa, saya tak tahu ni maklumat ni, saya tak tahu arahan, saya tak terima. Jadi itu dia panggil hujah, alasan. Tapi sudah bahasa sudah jelas. Abu Jahal dengar, dia tahu selalu dah tauhid bukan syirik, iman bukan kufur. Jadi tak ada alasan untuk dia tidak menerima. Ini bahasa ni. Barangkali ada orang yang akan menyatakan kemuskilannya dengan berkata, mungkin orang timbul satu persoalan. Hal ini mudah difaham. Memikirkan sekalian nabi-nabi yang terdahulu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya diutus kepada kaum masing-masing. Kita terimalah, tak apa. Umat dulu bu'itha yub'asuna ila qaumihim khassah. Setiap nabi dihantar kepada kaum dia saja.
Musa Bani Israel, orang ni pada Bani ni. Nah, jelas. Bagaimana pula halnya Nabi Muhammad SAW yang diutuskan oleh Allah Ta'ala kepada umat manusia seluruhnya. Sedangkan Al-Quran hanya diturunkan dalam bahasa Arab. Sedap juga soalan ni. Tanda molek. Tanda baik-baik para pelajar. Ada beberapa ayat yang Allah Ta'ala sebut Nabi SAW diutuskan kepada semua. Tanda. Yang pertama di antara ayatnya Suratul Al-A'raf. Suratul A'raf ayat 158. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Manusia, Allah suruh Nabi beritahu, aku ini utusan Allah Ta'ala kepada kamu semua sekali. Semua. Macam mana? Ayat yang kedua, surah Al-Furqan, ayat yang pertama. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hamba-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya dia menjadi pemberi amaran khabar kepada seluruh alam. Ayat yang ketiga, surah Saba ayat 28. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Kami tidak utuskan engkau ni kecuali kepada semua manusia. Basyiran wa nadhira. Memberi khabar gembira dan memberi amaran. Tapi manusia tak faham. Buat mana? Jadi apa nak jawab? Bagaimana kita nak jawab persoalan yang ditimbulkan ini? Jawab. Tengok jawapan di bawah. Bagi menjawabnya, dalam hal ini tidak sepatutnya timbul sebarang kemuskilan. Tak payah timbul kemuskilan. Soal Nabi Muhammad sallallahu diutus oleh Allah kepada umat manusia seluruhnya, tidak ada seseorang yang jujur dapat menyangkalnya, kerana dalilnya ada ditegaskan dalam Al-Quran ayat 158 surah Al-A'raf. Ayat 158 surah Al-A'raf. Apa dia Allah Ta'ala kata? Tengok 158 surah Al-A'raf 158. Mana surah Al-A'raf? Buka surah Al-A'raf tu. Al-A'raf 158. Apa dia maksud di ayat dia? Ah, 158 deh. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'ah. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'ah, seperti yang telah kita baca tadi. Maknanya ayat tu tak bercanggah. Tak bercanggah. Dan juga dalam beberapa ayat yang lain telah kita baca tadi, Al-Furqan 1, Saba 28, tentang turunnya Al-Quran dalam bahasa Arab ialah supaya baginda Nabi sallallahu lebih dahulu mendapat sokongan daripada bangsanya sendiri. Maknanya muak mari bahasa Quran, mungkin bercakap dengan Quraisy biar mereka faham. Kita ni kalau kita nak berdakwah, kita kena dakwah dengan orang dekat kita dulu. Orang dekat kita support kita, sokong kita, barulah sedap jalan kata orang. Untuk memudahkan baginda Nabi SAW menyiarkan Islam ke seluruh dunia, dan inilah yang telah berlaku sesudah Nabi wafat. Quran walaupun bahasa Arab,
Tapi orang yang bawa Quran pergi ke mana-mana, di kalangan sahabat pergi ke Parsi, pergi ke arah Rom, pergi ke arah mana, dia panggil mutarjim, menterjemahkan Quran. Alhamdulillah. Jadi terjemahan kalau salah, orang lain boleh tegur, awak punya terjemah ayat tu tak betul tu. Ini pentingnya lughatil pentingnya ada bahasa induk. Apa dia induk dia? Quran. Kalau bahasa turun dengan macam-macam, macam mana kita nak tegur orang? Dulu kita bincang dalam surah Ar-Ra'd, kan, di akhir dulu, bahawa kalau masing-masing bahasa, macam mana kita nak tegur? Saya orang Melayu, awak Afrika dengan bahasa dia, kita dengan bahasa kita. Dia tak boleh tegur kita, tak boleh. Tapi kalau Quran tu bahasa Arab, kita boleh tegur dia salah, dia boleh tegur kita salah. Kalau terjemahan dia menyeleweng, kita kata apa awak kata? Tak betul tu. Ini pentingnya lughah yang bahasa. Tengok. Selepas Nabi wafat, tersebarnya Islam ke pelosok kawasan. Orang-orang Arablah pelopor yang mula-mula menyiarkan Islam ke negeri-negeri, ke negara-negara yang lain. Kalaulah Al-Quran diturunkan dalam segala bahasa umat manusia yang ada dalam dunia ini, tentulah akan menimbulkan perpecahan di antara umat Islam sama sendiri. Dia ni bahasa aku bahasa aku. Payah. Sedang tujuan agama Islam hendak menyatu padukan umatnya yang terdiri dari berbagai bangsa kepada umat yang satu, ummatan wahidah, ummatan muslimah, umat yang satu yang semuanya tunduk akur kepada Allah berdasarkan pada kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Islam yang tidak mengetahui bahasa Arab, bahasa Al-Quran dan hadis Nabi perlu mempelajarinya. Jika keadaan tidak membenarkan, memadai dengan mengetahui makna Al-Quran dan hadis-hadis Nabi itu melalui terjemahan. Ini pentingnya gerakan terjemahan Al-Quran, makna Al-Quran kepada bahasa-bahasa lain. Dan inilah yang sedang diamalkan oleh umat Islam di seluruh dunia. Hal ini berlaku semenjak zaman Nabi SAW hingga hari ini, dan seterusnya akan berlaku perkara yang tersebut. Kata Alhamdulillah. Alhamdulillah, jelaslah perkara ini. Tadi tak nak pertikai kita ni, tak nak pertikai. Maka lughah itu Rasul itu sendiri, Nabi sendiri. Tapi Rasulillah, utusan Nabi lah, mereka akan pergi dengan bahasa yang dia faham. Bila Nabi nak hantar sahabat ni pergi ke Rom, contohnya, dia cari orang yang boleh bahasa Rom. Nak pergi ke Parsi, orang yang boleh bahasa Parsi. Nak pergi ke mana-mana, Habasyah, orang yang boleh bahasa Habasyah. Maka terjemahan itu terjadi. Alhamdulillah, inilah yang kita syukur kepada Allah SWT. Quran dengan bahasa kita, tak ada siapa boleh pertikaikan. Kalau pertikai pun tak boleh nak buat apa, sebab kita ada bahasa yang tersendiri yang tidak boleh dipermain-mainkan oleh orang, sebab kita ada lughatul lughah induk, iaitulah Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, kata Alhamdulillah. Tamatlah huraian dan juga petikan daripada nota 466 dengan huraian. Baik. Isu yang kedua adalah ayat ini, fayudhillullahu man yasha', maka Allah Ta'ala menyesatkan sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya. Ai innahu ba'dal bayan, setelah menjelaskan hukum tauhid, ini tauhid, ini syirik, ini iman, ini kufur, ini sunnah, ini bid'ah, kena jelas molek. Yakunun nas fariqaini, maka manusia akan terbagi pada dua. Fariqun, satu kumpulan yang tak terima Islam, tetap di atas kekufuran dan kesesatan mereka. Satu kumpulan lagi, Allah Ta'ala buka hati dia untuk menerima Islam.
wayahdi man yasha, Allah Taala buka hati siapa di kalangan hamba-Nya dikehendaki, maka terimalah dia Islam. Alhamdulillah, kita kata alhamdulillah, di antara orang yang menerima Islam, orang yang terima Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuklah kita semua ni. Kita semua ni termasuk di kalangan orang yang menerima Islam. Kata alhamdulillah. Maknanya Islam tu tak mari, neraka tak mari kecuali setelah bayan, penjelasan berlaku dulu. Wama kunna mu'azzibin hatta nab'atha rasula. Ingat, wama kunna mu'azzibin hatta nab'atha rasula. Allah Ta'ala bagi jaminan, kami tidak akan azab mana-mana orang sehingga kami utuskan Rasul dulu. Jadi sebelum Rasul datang, dia panggil orang itu dalam hidup tak tahu apa, maka mereka tidak diazabkan. Tapi sekarang ni dengan ada alat media-media yang ada ni, tak boleh lagi orang kafir kata kita tak tahu. Sebab dia tahu, cuma dia dimomokkan oleh orang kafir dengan Islamfobia, takut pada Islam. Bila sebut Islam, teroris ganas. Bila sebut Islam, mundur. Dia tunjuk negeri-negeri umat Islam besar kepala lutut daripada kepala sendiri, maknanya kurus, tak ada makanan. Ini semua ni permainan kafir yang cukup berbahaya, yang cuba nak menjauhkan orang daripada Islam dengan cara yang begitu dahsyat, dengan cara yang begitu karut. Jadi kita kena ingatlah, mana setelah penjelasan diberi, Allah Ta'ala nyatakan kepada kita Islam yang jelas ini, maka ketika itu para jemaah sekalian, tak boleh lagi kita berdolak dalih ataupun kita bawa satu benda yang menunjukkan bahawa kita tu tidak faham dengan apa yang telah diberikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun penjelasan daripada Al-Quran ini. Inilah yang sangat penting untuk kita menghayati Al-Quran. Al-Quran ni kalaulah tak baca saja tak faham, kesan daripada Al-Quran itu tidak banyak. Anda selalu buat analogi tentang masalah ini dengan apa? Dengan buah kurma. Al-Quran itu diibarat seperti buah kurma, makin dikunyah makin terasa kemanisannya. Alhamdulillah, tuan-tuan kata alhamdulillah, makin dikunyah makin terasa kemanisannya. Kemanisan apa? Manisnya Al-Quran itu sendiri. Kalau tidak, kita tak rasa, tak akan rasa. Sebab apa tak rasa? Sebab kita tak tahu. Macam orang beli buah kurma ni mahal setara mana pun dia tak bang. Makan bismillah, baru sedap. Baiklah, itu yang pertama. Wa yahdi man yasha, dan Allah Ta'ala juga akan beri hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Allahu Akbar. Jadi kita minta doa pada Allah SWT banyak-banyak. Kita minta doa pada Allah Ta'ala banyak-banyak. Apa kita doa? Apa doa kita? Ihdinas siratal mustaqim. 17 kali. 17 kali sehari yang rasmi. Yang kita kena minta dengan Allah SWT 17 kali sehari. Ihdinas siratal mustaqim. Berilah kepada kami jalan yang lurus, jalan yang benar. Kalau kita minta dengan betul-betul ikhlas kepada Allah Ta'ala, insya-Allah Allah Ta'ala akan sampaikan kita ke jalan yang diredainya. Tapi kalau kita tak minta, apa yang kita dapat? Allahul Musta'an. Allah Ta'ala lah bantu kita. Kemudian di akhir ayat Allah kata apa? Wa huwal azizul hakim. Dan Allah jualah yang maha berkuasa lagi amat bijaksana. Ai wa huwal azizul ladzi la yughlabu ala masyiati. Allah Taala yang gagah perkasa, tak ada siapa yang boleh condemn, boleh sekat apa yang dikehendaki oleh Allah. Fama syaa kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah nak jadi, apa yang Allah Taala tak nak tak akan jadi. Wa min zalika masyiatuhu bil idlali awil hidayah. Di antara kehendak Allah Ta'ala yang tak boleh disekat, iaitulah Allah Ta'ala beri hidayah kepada siapa yang dia kehendaki,
dan Allah Ta'ala tak beri hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Wahwal hakim, bijaksana Allah Ta'ala ini. Apa makna bijaksana? Yada'u kulli syai'in fi mawdi'ihi. Allah Ta'ala akan letak setiap benda tu tempat dia. Allah Ta'ala akan letak setiap perkara itu di mana? Di tempat dia. Alhamdulillah, para pelajar sekalian, kita kena ingat. Maka fayudillu man yastahiqul idlal, Allah Ta'ala pilih orang ni menerima hidayah, orang ni tetap dengan kesesatan. Kita nak kata kenapa tak jumpa cari jalan. Kenapa tak ada dah. Yang penting kita berdoa pada Allah SWT, minta apa? Minta Allah Ta'ala beri yang terbaik untuk kita. Alhamdulillah. Baiklah, tamatlah perbincangan ringkas kita pada pagi yang mulia ini, iaitu tentang Al-Quran diturun dengan bahasa bilisani qaumihi, dengan bahasa kaum dia. Alhamdulillah. Baiklah, al-fawaid al-ilmiyah wa tarbawiyah. Kita berpindah mencari 5 faedah daripada ayat yang mulia ini, insya-Allah. Yang pertama, wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum. Allah bagi jaminan setiap rasul akan diutus dengan bahasa kaum dia. Jadi para ulama mengatakan bahawa pentingnya bahasa yang dipahami. Sebab kita nak tegakkan hujah, alasan yang kuat, orang yang kita bercakap dia kena faham. Karena itulah di mahkamah-mahkamah ni dia pakai juru bahasa. Hakim tanya gini, juru bahasa pula tanya, awak gini. Maka dia nak suruh faham betul-betul sebelum menjawab persoalan. Jadi kita pun kena faham apa yang diutuskan oleh Allah, barulah orang itu ditegakkan hujah ke atasnya. Baik, isu ni timbul tadi soalan dalam nota 46 tadi ada dah, tapi dalam faedah ni kita fokuskan sikit. Jadi kalaulah Nabi lain diutuskan kepada umatnya saja, kita faham bilisani qaumihi. Tapi untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh alam, kalau bahasa Arab saja, beribu bahasa lagi atas dunia ni, macam mana kita nak buat? Bagaimana kita nak taufik antara ayat ini dengan ayat umum ar-risalah? Umumnya risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jawab dianya tak ada bercanggah ayat ini dengan ayat lain. Sebab Allah Ta'ala hutuskan Nabi sallallahu pada hayatnya kepada kaum dia sendiri, iaitulah Arab, Quraisy. Kemudian untuk orang-orang lain digunakan bahasa terjemahan supaya apa? Supaya apabila berlaku ikhtilaf, orang boleh balik kepada lughah asal. Inilah yang sangat penting sekali. Jadi kalau kita setiap tahun tu ada kitab dengan bahasa dia sendiri, jawabnya Quran ada berapa jenis versi di atas dunia ini, banyak sekali Quran. Kita mengatakan jangan mudah-mudah jangan buat payah-payah, sebab setiap kitab tu ada penterjemah dia, ada huraiannya yang boleh menjelaskan apa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Faedah yang kedua ayat yang sama. Bilisani qaumi yustadallu bihi ala anna ulumal arabiyyah. Belajar bahasa Arab dengan tata bahasanya, nahwu, saraf, balaghah, ini semua ala-ala wasilah untuk mengorek, mengkaji, menghayati makna Al-Quran.
Maka kata ulama, kullal ulum al-musila ila tabyini kalamillah wa kalami rasulih sallallahu amrun matlub. Semua alat yang boleh menyebabkan kita memahami kalam Allah dengan Rasul, maka itu dituntut. Ada setengah pelajar-pelajar ni kata, buat apa kat belajar nahwu sarah ni, buat susah ya. Kita yang belajar di pondok ni tuan-tuan, belajar di pondok ni, kitab yang paling kecil nahwu nama dia Al-Jurumiyah. Al-Jurumiyah kecil lah. Pelajar-pelajar dah hafal Jurumiyah? Hafal dah? Alhamdulillah. Naik Jurumiyah lagi, naik lepas ada Jurumiyah temari besar-besar lagi, Qatrun Nada, Kawakib, tinggi sekali, nama dia Alfiyah Ibnu Malik. Alfiyah Ibnu Malik ni 1000 bait syair. Kita hok ngaji pondok ni, kita kata bukan Alfiyah, Al-Payah. 1000 bait apa? 1000 bait syair. Nak hafal 2 bait boleh letih dah. Itu semua tu tata bahasa, dan kita belajar pula Jauhar Maknun dan lain-lain, kitab-kitab nahwu, kitab-kitab balaghah. Tujuannya untuk apa? Untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Maka itu matlub, itu boleh pahala. Walaupun apa macam orang nak ngaji Quran hadis, dia duk mengajar nahwu, tak apa. Itu wasilah, alat yang boleh melengkapkan kita boleh memahami kalami Rabbina. Belajarlah. Maka saya syorkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, syorkan kepada para jemaah sekalian, jangan lupa daftarkan diri di kelas-kelas bahasa Arab. Hari ini banyak ustaz-ustaz kita buat bahasa Arab secara bersemuka ataupun online. Belajar. Awak tak akan rasa rugi setiap kita faham bahasa Arab. Bila kita baca Quran, lagi rasa gembira, macam buah makan kurma, makin dikunyah makin terasa kemanisannya. Alhamdulillah. Yang ketiga, ayat ini la hujjata lil ajami wa ghairihim. Jangan berkata orang-orang yang bukan Arab kata Quran ni tak turun ke kita, dia turun ke orang Arab je, tak ada kena-mena dengan kita. No way. Tak ada hujah. Sebab dengan bahasa apa diterjemah Quran dan dipahami makna dia, maka itulah hujah. Jangan itulah hujah. Sabda Nabi SAW, wallazi nafsi biyadih, demi jiwa aku yang berada di bawah kuasa Allah, la yasma'u bi ahadun min hazihil ummah, tak ada siapa dengar tentang aku, kata Nabi SAW, dari kalangan umat ini, Yahudiyun wala Nasraniyun, Yahudi ke Nasrani ke, thumma lam yu'min billadhi ursiltu bihi, tapi dia tak beriman dengan aku, dia tak percaya kepada Quran aku, dia tak beriman dengan aku, illa kana min ashabin nar, maka orang itu akan dihumban ke dalam neraka, wal iyaz billah. Abilah akan masuk neraka orang itu, tak jadi apa. Hadzal hadis rawahu Muslim min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Maknanya tak ada hujah bagi orang yang bukan Arab, orang ajam, mengatakan kita orang ajam tak ada kena-mena dengan Quran bahasa Arab. La. Dengan bahasa apa yang kamu boleh faham terjemahan, maka kamu kena terima. Itu yang ketiga. Yang keempat, tanda pelajar yang keempat, para ulama mengatakan bahawa pentingnya harakat at-tarjamah, gerakan menterjemahkan makna Al-Quran. Nak terjemah Quran sukar, bahasa kalam Allah. Karena itulah para ulama katakan kita boleh terjemah makna Al-Quran, kita tak boleh nak terjemah Quran itu sendiri, sebab kalamur Rabb itu kata-kata Allah. Jadi alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, zaman kita, zaman anak muda-muda ni, sebuah pusat terjemahan di Madinah di zaman almarhum Raja Fahad bin Abdul Aziz rahmatullahi alaih. Dia buka satu kilang, dia panggil Mujamma' Malik Fahad litiba'atil mushaf, komplek Raja Fahad untuk cetak Al-Quran. Alhamdulillah, kalau tuan-tuan pergi melawat, dia boleh melawat. Siapa tak pergi Madinah, pergi melawat di Mujamma' Malik Fahad, jalan lagi ke Tabuk tu, setiap orang melawat dia boleh hadiah Quran.
Dia sudah terjemahkan makna Quran kepada boleh kata seluruh bahasa dunia ni ada di situ. Jepun ada, Cina ada, Hausa ada, bahasa India apa jenis ada dia. Urdu ada, Tamil ada, macam-macam. Bahasa Melayu dia guna bahasa Melayu. Indonesia ada. Waktu anda belajar dulu pernah kita kemukakan kitab ni, Pimpinan Ar-Rahman ni, untuk dicetak oleh Mujammad Malik Fahad. Tapi oleh kerana payah dia beberapa bahasanya dia nak ubah, ana sendiri salah seorang daripada yang terlibat dengan panel nak itu ni, bersama dengan sahabat kita Dr. Ahmad Najib, Abu Zaid Hafizahullah, dan beberapa orang pelajar lagi. Jadi alhamdulillah akhirnya oleh kerana ada beberapa perubahan yang dia nak buat, jadi bila kita tanya kepada Malaysia, Malaysia kata kita buat hak lain lah. Pimpinan Ar-Rahman ni tak serubah, kekalkan begini. Kalau kerajaan Arab Saudi Mujammad nak Quran lain, kita tubuhkan panel lain, kita buat yang baru. Tak usah kacau ni. Sebab itulah bila anda tengok ada orang yang cuba nak kacau Pimpinan Ar-Rahman dengan cetakan baru, kita kata dulu kerajaan Malik Fahad minta izin, kerajaan Malaysia tak benar, jadi sepatutnya sekarang pun tak sedut benar lah. Kekalkan apa yang ada. Kalau awak tak setuju dengan beberapa terjemahan dia, kita letak nota kaki di bawah. Alhamdulillah, ini usaha orang yang telah pergi dengan ijtihad mereka masing-masing. Alhamdulillah. Jadi sekarang ni di Mujammad Malik Fahad ada Quran bahasa Melayu. Indonesia lain ada Melayu satu lagi yang diterbit oleh sahabat-sahabat kita, pensyarah di UIA. Alhamdulillah sudah ada. Banyak bahasa-bahasa ada belakang itu. Nak apa bahasa ada. Jadi dan penting bagi anak apa yang telah berlaku kepada pendakwah-pendakwah kita yang sibuk dengan berdakwah kepada non-Muslim. Dakwah kepada non-Muslim ni, mereka telah menyampaikan terjemahan makna Quran, dan dengan makna inilah orang bukan Islam mengkaji, memahami, dia masuk Islam. Karena itu dikatakan bahawa orang bukan Islam mengkaji Al-Quran sebelum dia mengaji. Dengar ni, orang bukan Islam mengkaji Al-Quran sebelum dia mengaji. Dia tak pandai baca Quran, tapi dia kaji makna. Bila dia masuk Islam baru dia belajar abatas sajahah. Kita orang Islam pula duk mengaji Quran, tak kaji-kaji siapa ketua. Mengaji Quran. Ni bulan Ramadan ni pun ada soalan lagi. Dia kata, ustaz, mana kita nak utama di antara belajar tajwid dengan kita belajar tadabbur? Sebab ustaz dia kata duk tadabbur Quran, baca betul-betul. Kita kata dua-dualah kena belajar. Tajwid kita belajar, tadabbur makna kita belajar. Orang bukan Islam tak mengaji tajwid, abatas sajahah pun tak mengaji lagi, tapi mereka mengkaji Islam sehingga dia boleh masuk Islam. Kita orang Islam asyik duk tajwid je, lepas pada taranum pula kaji Qurannya tidak, maka kita dari sudut amalan kita lemah. Tak salah tu, taranum okey, tajwid okey, semua okey, tapi jangan lupa kelas pengajian tadabbur Al-Quran. Alhamdulillah. Baiklah, yang terakhir, yang kelima, fayudillullahu man yasha' wa yahdi man yasha', mana Allah Ta'ala nyatakan kuasa dia memberi hidayah dan taufik kepada siapa yang dikehendaki, dan menyekat daripada kebaikan ini daripada siapa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Maka semalam kita dah bincang, hidayah ada dua. Hidayatul taufik itu semata-mata mutlak kuasa Allah. Hidayatul irsyad itu Allah Ta'ala serahkan tugas ini kepada Nabi SAW, para sahabat, tabi'in, dan sampai ke zaman kita. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, jangan lupa, jangan lalai, jangan lara, semua kita ini akan dipersoalkan di hadapan Allah Azza wa Jalla semata-mata. Baiklah para jemaah sekalian, tamatlah perbincangan kita. InsyaAllah hari Sabtu nanti kita akan masuk cerita yang kelima. Ayat yang kelima bermula dengan episod cerita Nabi Musa alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.